Aku di Terminal 1. Baru saja drop off customer aku ni. Orang Kuching, dia orang nak balik Kuching. So rezeki aku ini aku dapat 6-seater lah, daripada Hartamas Regency tadi. 13446 cash. Alright, kita keluar. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Pada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah. Wah, macam steward dalam kapal terbang. Okay guys, aku pagi tadi pasang PA. Lepas aku hantar barang dekat rumah aku punya pejabat, aku pasang PA dalam pukul 10.45. PA ke Sepang. Alhamdulillah. Tapi aku masa tu aku on 6-seater saja dulu. 6-seater sahaja. Alhamdulillah hari ini mengena, tapi tak sempat nak dapat bonus turbo. Tak sempat nak dapat bonus turbo guys. Aduh, sebab baru je on daripada Hartamas Regency. Aku masa tu dekat RT lah. Baru je sampai RT, baru je nak makan bekal sikit, ping 6-seater masuk. Tapi risau juga sebab dia cash kan. So kalau cash ni harus berpada-pada. Kebiasaannya boleh dipotong. Itulah yang bahayanya. Jadi rezeki lah sebab kita berada di tempat yang betul pada masa yang betul mungkin. So alhamdulillah. Kebetulan pula customer aku tu orang Sarawak, orang Kuching, 4 orang. Luggage adalah 4 bag dan 1 wheelchair. Dia orang melawat dia punya anak dekat sini. So alhamdulillah. Maksudnya sekarang aku belum on Just Grab dan aku baru on ni. Tengok macam mana Q 6-seater ni dah masuk ni. 676 plus 1057. Wah, kembali menyengat So bagaimana kita nak teruskan? Oh ya, hari ni aku ada job. Bukan ada job lah, aku ada ambil kawan ni, Tuan Abu datang pukul 2. Flightnya sampai pukul 2 petang. Jadi sekarang pukul 12. Aku kena tunggu dia 2 jam. Dan harapan aku supaya aku masih dalam queue lah semasa aku selesai hantar Tuan Abu. Dia nak bawa makan lah, nak pergi cari Mr. DIY lah. Lepas tu baru hantar dia balik dekat Gamuda je. So mudah-mudahan aku sempat nak datang balik ke KLIA untuk masuk queue balik. InsyaAllah. So aku akan biarkan keadaan untuk aku punya Just Grab tu off. Mungkin aku on 6-seater sajalah.
dekat Mitsui lah. Sebab pick up nanti KLIA 2. Lepak dekat tepi-tepi Mitsui dulu lah. Tak ada geng. Nak lepak downtown pun tak ada geng. Peluang untuk PA ni kalau siang, especially PA Sepang lah, aku cakap pasal PA Sepang, peluangnya lebih besar lah daripada sebelah malam. Okay, hari ni aku tak ada masak aku punya roti john. Memang aku buat alternate days lah. Tuesday and Thursday aku akan mengebing Tuesday and Thursday. Dan kalau Saturday aku dapat, aku buat Saturday juga. Monday, Wednesday, Friday aku masak aku punya rojong. Kita menghala ke Mitsui. Lepak sana sekejap, tepi jalan. Jam 1 baru kita masuk dalam untuk lepak dekat parking yang beratap tu. Kita ambil parking 1 jam dulu. Let's go. So guys, ini keadaan queue kita sekarang. 6 seater 674, just grab 1740 plus 977. Alhamdulillah. Sampai ke ujung ni guys, penuh. Nampak gayanya kita masuk Mitsui. Sementara nak tunggu sampai pukul 2 ni. Penuh. Aku nak sambung aku punya kerja tu, pasang netting tu. Alhamdulillah, tak apalah. Kita biarlah abang-abang ni lepak tepi ni, tengok-tengok. Aku nak masuk dalam kalau macam tu. Apa boleh buat? Rezeki masing-masing, insyaAllah. Ada juga kita punya rakan-rakan lepak dekat area parking ni lah tu. Aku buka bonet, lepak sini. Situlah. Panas sebelah sini guys. Tadi aku masuk sebelah ni, sebelah belakang tu. Pasal kita ke sini juga. Pasal kita ke sini juga guys. Sini juga ya. Sedap. Oh, uncle tu lepak sini. Uncle tu lepak sini. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok lagi. Sekarang ni 33 masih on lah. 6561683 941. Okey, aku baru keluar daripada parking Mitsui ni. RM4 dah kena. Hampir 2 jam. Kita keluar sebelum 2 jam. Nanti kena RM6 pula. Nanti kena RM6 pula. Payah lagi. So flight dah nak sampai. Aku akan standby di Petronas. Alhamdulillah. Panas. Oh, penuh sampai ke ujung. Ni bukan range. Ujung ni bukan range. Aku pernah lepak dekat ujung ni guys, tak dapat ping. Heran. Rupa-rupanya kita bukan dalam range. Dah macam ni mengantuk pula. Aku tak sempat nak tidur. So aku siapkan aku punya mosquito netting tadi. Alhamdulillah siap. Boleh lah untuk guna camping.
Tidur dalam kereta. Ada mosquito netting. Ada EV charger dah sana. Cuma Petronas. Penuh. Petronas KLIA 2. Menyesal pula aku pergi sini. Aduh. Ada tempat. Baik guys, aku dah di Max Highway. Aku hantar Tuan Abu tadi di Gamuda. Tiba-tiba aku tengok aku punya apps, aku dah terkeluar daripada barisan. So katanya tadi kalau nak masuk balik dalam masa 20 minit mungkin dapat queue balik. Tapi aku tak nak gamble lah. By the time aku sampai KLIA nanti, masuk queue baru yang bukan priority, susah juga. So aku mengalah balik lah terus. Jam sekarang pukul 4.57. Dah mula jam ni guys, 32 km 58 minit di tahap ini. Dah dekat max. Apalah, InsyaAllah rezeki setakat itu. Let's go. Tapi malam nanti pukul 3 pagi aku ada job Mr. Chi pula. Dia balik dari Filipin, nak pergi ke Rawang, balik rumah dia. So kita balik KL dulu, balik rumah dulu. Aku dekat Petronas KLIA 2. Jam sekarang 2.53 pagi. Aku nak ambil Mr. Chi ni. World Cup pun start malam ni pukul 3 pagi. So bagus juga kita ada benda ni. Dapat juga tengok World Cup. RTM klik. Alhamdulillah. Let's go. Subscribe.